Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, kita hari ini kita akan mulakan sesi sharing bersama dengan Cikgu Anis daripada College sorry. Saya pertama kali. Tak apa. Okey, seri perkongsian tajuk 1, kemahiran Google Drive. Jom kenal Drive, dari mana nak mula. Okey, kita persilakan Cikgu Anis. Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu Zarina. Okey, semua orang pernah guna Google Drive kan? Pernah tak Cikgu Iriani? Pernah. Okey. So, kita nak pergi drive ni sebab saya ni selalu kalau kawan-kawan dia akan tanya, dekat mana nak apa? Dekat mana kita nak cari Google Drive ni? Kalau Cikgu Iriani kat mana nak cari Google Drive ni? Macam mana Cikgu Iriani access nak pergi Google Drive tu selalunya? Buka dekat Google tu lah kan. Google pasal titik 3 ke 4 tu. Okey. So kalau daripada macam ni dulu mula-mula kita kena pastikan apa. Kadang-kadang dia akan kata, mana saya punya account apa? Kan selalu tak ada kawan-kawan tanya, kenapa tak ada? Kenapa account saya tak ada kan? Jadi perkara pertama, kita nak masuk Google Drive ni, kita tengok dulu account mana kita login. Kita pergi dekat bahagian atas sebelah kanan tu, kita pastikan kita login mana ni, account MOE ke, ataupun kita ada beberapa account kan dekat bahagian sebelah kanan tu. Jadi kita pastikan kita masuk account mana dulu. Okay, first kita dah tahu dah account mana kita dah masuk kan, betul. Lepas tu sama ada kita boleh access dekat antara muka ni, kita klik saja Google Drive ni. Okay, dia akan bawa kita ke sini. Tapi adakah paparan ini Google Drive atau tidak? Tahu tak? Maksudnya selalu kalau masuk kat sini ni pergi apa seterusnya Cikgu Messi? Cikgu Messi buat apa? Kalau pergi Google Drive terus kat sini, kat mana nak akses bahan atau aplikasi yang lain? Boleh Cikgu Messi respon? Cikgu Zarina, boleh Cikgu Zarina respon kalau nak nak pergi drive tu, selalu pergi macam mana? Kalau kita boleh dekat yang dot ni, yang 8 titik, 6 titik dekat tepi tu, ataupun dekat new. New tak ada, tak boleh. Itu dekat titik ni, 3. Okey, betul. Okey. Betul, selalu kan by default. Oh, saya faham. By default kita akan masuk kat sini, dia memang dah drive kita antara muka kita kan. Tapi ini namanya antara muka drive. Jadi dekat sebelah kiri kalau perasan ni kan. Okey, dia ada sidebar dekat kiri ni kan, ada hari ni kita akan share. Kita nak pergi biasakan diri kita dengan interface dulu Google Drive, kita nak access kat mana. Kalau kita access sebelah kiri drive, kalau perasan, first bila kita klik my drive tu dia akan pergi ke home. By default dia ke home. Okay, home ni di mana? Ni adalah antara muka semua ni kan. Antara muka semua ni. Okay, terdapat semua kita punya kerja-kerja kita kan. Kita tak tahu macam bersepah-sepah kan. Bersepah-sepah dan ada juga folder. Jadi bila kita klik sebelah kiri my drive, sidebar. Okay. So kita akan nampak lagi semua folder yang kita dah buat, dan sidebar kat sini membolehkan kita tengok lagi. Bila kita klik, kita boleh tengok lagi apa lagi item dekat antara muka. Contohnya dekat dalam folder kan. Folder ni jadi kita nak belajar untuk siri 1 sampai siri 5 yang saya nak share nanti. Tunggu sampai akhir lah macam mana kita boleh jadikan kita punya folder. Kalau nampak masuk dalam drive saya ni cantik je kan. Dia ada susunan dia. Dalam setiap folder ni pun ada susunan dia juga. Dalam setiap subfolder pun ada susunan dia juga. Tapi tu nanti siri seterusnya. Okey, yang ni saya nak bagi tahu just perbezaan. Untuk sebelah kiri ni namanya antara muka. Antara muka kita punya drive. Manakala yang tadi kan ada Cikgu Zarina sebut ada 9 titik ni namanya
adalah biasa kita akan panggil wafer icon lah ataupun Google Apps lah. Kat sini Google Apps, aplikasi Google ataupun nama dia yang famous orang panggil adalah wafer icon wafer ni lah. Apa beza Google Drive, My Drive ni dengan dalam wafer icon punya aplikasi? Siapa tahu? Apa beza dia? Apa beza tadi kan bila saya klik kat sini, My Drive kita dia akan muncul folder-folder ni semua adalah hasil kerja kita. Dan juga kalau dekat sini, kat sini kita nampak tak kita ada My Drive. Apa beza? Siapa boleh bagi tahu beza dekat situ? Kat situ dia ada banyak-banyak ikon lain. Okey, ikon lain tu kita panggil apa? Yang tu lah kita berkenalan macam benda tu nampak simple kan. Okey, sebenarnya dekat sini ni macam langkah shortcut kita nak pergi kepada pelbagai aplikasi dalam Google Apps ni. Macam kita nak berkolaborasi, dia panggil Google Workspace. Yang ni lah Google Workspace ni, di mana dalam Google Workspace kita ni ada Drive, ada Drive kita tu. Lepas tu ada Google Meet, lepas tu ada Notebook LM di mana kita boleh arrange dia. Kita boleh arrange dia, tekan lama-lama. Yang mana aplikasi yang kita nak guna selalu ni kan, kita letak je atas ni. Yang ni termasuklah aplikasi daripada luar yang kita boleh berkolaborasi untuk kita gunakan dalam kita punya kerja buat seharian kita lah. Dalam kita nak hasilkan bahan, kita nak berkomunikasi dengan bahan PDP kita nak buat slide, kita nak buat video yang selalu sebab video AI tu dekat dalam ni lah Google Workspace ni ada semua ni. Kalau kadang-kadang selalu orang akan pergi kat sini kan, dia katalah okey pergi wafer icon ni, lepas tu baru dia akan klik, dia akan cari drive betul. Sedangkan drive dia pun dah ada dah dekat mana? Dekat luar sebelah kiri ni pun kan. Yang dia selalu tekan tu adalah apa? Adalah Google Workspace ni. Dalam Google Workspace ataupun wafer icon ni. Kalau orang tanya sikit lagi, kalau apa benda yang 9 dot ni kita boleh sebut dalam lepas ni. Inilah wafer icon. Wafer icon ni dalam ni ada Google Workspace. Di mana dalam ni ada pelbagai alat kolaborasi yang kita pakai dan kita boleh susun dia. Nak cari Google Drive paling atas. Kalau tak nak pergi dekat sini, dekat Google Apps ni kita terus akses drive kita dekat sini sebelah kiri ni ada gambar My Drive ni, kita klik je. Jadi kita boleh tengok. So kita pun dah masuk dah. Kita dah dapat dah cari ikon rahsia kita ni lah. Ikon apa ni? Ikon kita punya My Drive ni. Di mana kita boleh tengok lah folder apa kita nak tengok ada kat sini. Instead of kita tengok dekat tengah-tengah ni kan, dia panggil interface lah, drive interface. Ni namanya yang dekat tengah-tengah semua ni kan. Namanya drive interface. Yang mana tengok. Yang ni kalau drive interface kita akan tengok siapa share kat kita kan, bukan kita punya folder sahaja. Folder orang lain pun kita boleh nampak, which is kadang-kadang kita tak nak pun tengok yang lain, kita nak pergi ke kita punya. Kita klik je kat sini sebelah kiri ni, dekat ikon rahsia dia ni. Okey, lepas tu drive kita pun dah buka, sama ada kita nak create new apa, kita nak new folder ke, kita nak buat file upload ke, nak masuk dekat drive kita ke. Kat sini ni perasan tak, Google Docs, Google Sheet, Google Slide ni semua perkara yang sama yang ada dekat wafer icon ni, dekat dalam Google Workspace dekat sebelah kanan ni. Setakat ni ada soalan tak? Setakat ni tak ada. Yang lain-lain, Iriani dengan Cikgu Messi ada soalan tak? Berkaitan dengan wafer menu. Lepas tu nanti next session nanti siri 2 kita akan belajar macam mana kita akan manage macam saya buat ni kan. Kalau perasan dekat My Drive saya ni, okay, saya manage. Rupanya kita punya folder ni kita boleh bagi warna, kita boleh kita boleh letak nombor supaya dia tak bersepah. Kita boleh letak nombor dan dalamnya pun ada kita manage kan, ada kita dah manage dah siap Ogos, September. Jadi tak adalah kat mana kita nak cari nanti orang akan tanya di mana.
Okay, tapi yang ni kita akan belajar untuk siri kedua lah. Okay, nak familiar dulu kat mana nak access. Lepas tu satu lagi sebelum kita guna Google Drive juga, kita kena apa orang kata kenal juga. Kalau perasan nampak tak ikon yang macam gear ni kan. Okay, dekat sini, dekat gear ni dekat setting. Sebelum kita macam guna Google Drive ke apa, kita pergi ke setting dulu. Okay, kita kat sini ada storage kita. Di mana kat sinilah dekat start page ni, bila kita klik my drive tu, kita nak suruh dia terus pergi ke my drive ataupun home tadi. Kan tadi perasan tak? Kalau kita pergi ke home, bila saya buka tadi, dia akan terus keluar yang siapa-siapa punya kan semua. Kalau kita terus direct kita punya Google Drive kita kepada my drive, nanti my drive kita dulu. Lepas tu tak pergi kepada home lah, tak nampak semua orang punya lah. Lepas tu kita kena setting juga adalah dekat upload ni. Bahagian upload ni kita akan terus convert upload to Google Docs editor format. Okay, dekat sini kalau kita antik dia, yang kita default, by default kita tak antik. Dia kosong je. So bila kita antik, so kita akan pastikan, kadang-kadang perasan tak kawan kata, kenapa lah terutamanya kita ni nak hantar RPH kan. Kadang-kadang orang tak boleh buka, nak semak pun tak boleh sebab kita edit dekat kita punya komputer kita. Bila kita nak hantar, upload masuk Google Classroom, dia tak auto convert. Dia macam file Excel tu, dia tetap sebagai Excel, dia tak jadi Google Sheet. Lepas tu setting lagi offline ni. Setting offline ni. Offline ni dia by default adalah dia antik, tapi saya suka akan letak dia sebagai detik kat situ supaya apa? Supaya katakanlah bila tak ada line, kita nak pergi mana-mana nak buat kerja, tapi mungkin kita ada berada kat tempat yang tak ada line, kita still boleh buat kerja. Dan bila ada wifi balik, kan, kita ada wifi balik maka dia akan automatik bersambung dengan kerja kita. So bila kita dah setting, kita nak apa, dark ke light ke, ni appearance je, kita je nampak ni. Okay, so setting dah settle. So by defaultnya katakanlah saya tutup, tadi saya setting nak pergi ke my drive kan. So, saya tutup yang ni. Okay, lepas tu saya buka semula. Okay, saya buka semula. Saya pergi ke Google Drive. Tadi saya pergi kepada home kan, nampak tak? Tadi kita dah ubah, by default dia terus pergi ke my drive, dan dia dah nampak dah konten apa yang ada dalam Google Drive kita. Tadi default kita dia pergi ke home kan, jadi nampaklah macam alamak banyaknya siapa-siapa punya kan. So bila saya dah setting dekat gear ni, lepas tu dia terus pergi automatik, bila kita buka je dah pergi ke my drive macam tu. Mudah tak? Mudah tak kita setting, kita main-main dulu dalam siri pertama ni. Dalam kita punya interface, dipanggil antarmuka my drive kita ni lah. Ni namanya, kalau yang besar ni semua namanya antarmuka interface my drive. Yang ni adalah wafer menu di mana terdapat ikon-ikon. Sebab tu dipanggil wafer kan. Sebab dia banyak ikon-ikon kolaborasi daripada apps luar lah. Apps lain. In fact dalam ni pun ada Canva, kalau cikgu perasan kan. Canva ni, Google Classroom ni, yang ni pun ada je, kita boleh manage kat sini. Kita drag je, drag and drop je. Kita susun je apa yang kita nak kat sini cantik. Dan kita letak warna cantik-cantik macam tu lah. Okay. Dekat home tu dokumen. Okay, dekat home. Dekat home ni dokumen yang pelbagai, daripada siapa-siapa kita boleh tengok. Yang hantar kat kita, yang share dekat kita, nampak tak dekat sini bila dia akan pergi home. Okay. By default tengok. Semua orang kita boleh nampak owner dia siapa. Dokumen yang masuk adalah daripada Google Docs ke, Words ke, Slide ke, semua kat sini. Daripada siapa-siapa lah, siapa-siapa yang hantar kat kita akan dapat. Ini yang jadi cikgu ramai nervous. Sebab mana dah saya punya, dia kata. Selalu memang daripada dulu sampai sekarang semua akan minta tanya saya. Cikgu Anis tolong saya, mana dokumen akak tak jumpa lah. Sedangkan kata ayah ni, home ni adalah semua orang yang share pada kita. Ada. Dia dah letak dah sebenarnya, kalau perasan ada
location dia kat mana, siapa punya owner, dah ada. So kalau tak nak macam ni, kita terus pergi setting ni, setting saya ajar tadi, pergi setting ni, pergi letak, biarlah kita My Drive ni kita punya dulu. Yang kita punya ni, jadi kita tahu kita nak hantar apa, ERPH kita kat sini lah. Kebanyakan pelajar, kebanyakan kawan-kawan saya, bila dekat home, dia nak buat yang baru, dia akan buat kat sini. Lepas tu dia kata, macam mana nak send yang mana satu nak send. Dia tak tahu dah. Saya kata okey, lain kali pastikan berada dekat My Drive. Okey, kata gunalah yang kita dah yang kita dah letak, kita dah tahu kan kita nak hantar apa, nak share apa, so kita buatlah dekat tugasan kita dekat sini, dekat file kita kat sini. So nanti siri 2 saya nak tunjukkan nanti macam mana kita nak gerakkan file tu, nak organisasi file tu. Kita boleh letak ikon dekat kita punya, macam mana kita nak urus supaya kita punya file ni lebih tersusun, tak bersepah-sepah, dan fungsi workspace ni yang ada dalam Google Drive kita ni, workspace ni kita nak guna untuk apa, kita nak akses macam mana nanti untuk siri yang seterusnya lah. Jadi saya boleh simpulkan untuk sharing saya yang siri 1 ni, dekat sini lah tadi kita belajar kan macam mana kunci rahsia kita, ada waffle tu. Okay, ni waffle, macam mana kita log masuk dulu, kita kena pastikan kita akaun mana. Kadang-kadang selalu kawan-kawan dia tengok banyak sangat akaun drive dia tak tahu yang mana satu akaun dia. So kita kena pastikan dia nak buka email mana, drive mana. Lepas tu pergi nak guna waffle menu ke, nak pergi kepada drive ke, dekat sebelah kiri ni ke. Lepas tu dah masuk Google Drive tu, okey dah sampai dah ke pintu utama kita tu. Macam tu. Ada soalan sebelum saya end siri 1 saya, dan Cikgu Zarina akan kongsi untuk siri 2 beliau. Ada soalan tak nak tanya tentang persekitaran Google Drive dulu? Nak familiar dengan Google Drive dulu. Okey, jadi cikgu-cikgu yang join ni, insyaAllah kita akan provide video nanti. Jadi boleh dekat ruangan message tu, yang Cikgu Zarina ada post, boleh isi Google link, Google Form tu. Jadi boleh pilih slot untuk hari ni. Maklum balas untuk sesi saya, isikan berserta dengan komen, dan sesi 1 pilih tarikh hari ni lah. Okay, saya harap jumpa lagi untuk perkongsian malam esok. Saya nak tunjukkan belum lagi susun file, belum lagi trik, teknik kaedah. Kita akan untuk slot malam esok, saya nak promo dulu, kita nak kuasai fungsi asas drive. Okay, 101, Google Drive 101. Apa tu 101? Kena join lah esok malam untuk 30 minit slot sharing saya. Tools dan menu yang kita wajib tahu. Okay, baiklah. Perkongsian untuk siri 1. Untuk slot kedua adalah daripada Cikgu Zahrina binti Sudin daripada Sekolah Kebangsaan Pulau Indah. Perkongsian beliau adalah berkaitan dengan perkongsian transformasi pembelajaran dengan Google Workspace, Google Slide dan juga Google Photo. So beliau akan kongsikan untuk siri 1 pada malam ni lah. Banyak menarik ni sebenarnya, banyak yang beliau nak kongsikan ni. So harap kita sama-sama dapat sampai ke sesi akhir lah nanti. Okay, saya akan stop sharing dulu. Okay, Assalamualaikum. Okay, yang link nanti Kak Anis tolong ni setting balik. Tak ada. Tak dapat buka. Okay. Sekarang kita mulakan dengan sesi saya. Okay, saya buka sharing dulu. Okay, boleh nampak?
Okey, boleh nampak. Sekejap. Saya lupa nak slideshow. Okey. Hari ini saya akan perkongsikan transformasi pembelajaran dengan Google Workspace. Google Workspace ni banyak, tapi hari ini saya cuma untuk sesi saya akan kongsikan Google Slide dengan Google Photo. Okey. Ini adalah template untuk Google Slide. Okey, apa kegunaan Google Slide ni? Dia boleh berkolaborasi dengan rakan-rakan lain. Lepas tu kita boleh akses di mana saja tapi menggunakan internet. Okey, lepas tu kita boleh mempunyai template-template yang lebih cantik. Lepas tu cara simpanan dia percuma sebab kita gunakan Google Drive. Okey, untuk sesi Google Photo. Okey, bersama sebab kita boleh simpan foto kita yang kita untuk aktiviti ke apa kita akan masukkan dalam Google Photo pun sama, kita boleh simpan dalam cloud. Okey, dan kita boleh share dengan kawan-kawan. Okey, cara carian nanti saya akan kenalkan dulu Google ni. Lepas tu macam mana keluar? Okey, nanti saya kongsi kemudian. Sekejap, saya nak tutup ni. Sorry. Okey. Macam mana kita nak pergi ke Google Slide. Okey, selalunya guna apa? Dekat mana kita nak cari Google Slide ni? Okey. Ada Google yang ada dengar tak saya punya? Dengar. Okey. Selalunya kita cari dekat waveform menu juga. Okey. Dekat waveform menu ni pun memang ada. Tapi kalau macam saya suka kalau kita nak buat satu tajuk, macam kalau kita nak buat laporan ke ataupun kita buat untuk aktiviti tahun tu, saya akan buatkan dulu folder dalam Drive. Kita ambil new ni, kita ambil folder, kita buat folder baru. Contohnya saya nak buat folder untuk hari ni lah, City 2025. Kita create dulu. Okey, nanti kita cari dekat dalam ni balik. Macam saya ni dia dah banyak. Jadi kita kena cari satu-satu lah dulu. Kita dah buka. Okey. Okey. Sebab saya dah buat tadi. Okey, jadi dah ada dekat sini yang saya dah letak. Okey, lepas tu kita pergi ke dekat sini pun ada Google Slide. Lepas tu kita create. Okey, Google Slide ni kelebihan dia satu, kita boleh kongsikan dengan rakan-rakan. Lepas tu kita boleh ambil template dekat sini. Dia lebih kurang Canva tapi Canva lagi canggih lah. Tapi kalau untuk simple presentation, untuk lebih cepat kita boleh guna Google Slide. Okey, kat sini kita boleh pilih template. Ni template dia lah. Okey, kita klik je. Kita boleh ambil. Lepas tu kita boleh edit. Tulisan-tulisan ni kita boleh edit mengikut tajuk yang kita nak. Okey, dekat sini juga kita kena tukarkan tajuk. Supaya dia lebih tersusun lah ikut tajuk yang kita nak buat. Contoh hari ni saya nak buat perkongsian. Saya dah buat tadi. Saya takut dia terlari. Jadi yang ni saya dah buat. Okey. Kat sini tajuk yang saya dah buat. Dekat sini nanti kita buat tajuk lah. Tajuk untuk slide kita tu. Untuk aktiviti apa yang kita nak buat. Okey, kalau kita nak buat untuk PDP, untuk pembelajaran pun kita boleh tajuk kita yang kita nak buat lah. Lepas tu dekat sini kita boleh type, kita boleh tambah, kita boleh ambil teks kat sini kita untuk tambah. Okey, tambah teks.
Okay, dekat sini pun ada menu-menu lain. Kita boleh view kat sini. Untuk edit, insert gambar dekat sini. Kita boleh upload daripada komputer, Google Foto. Ini nanti kita akan belajar sesi kedua. Ini saya nak perkenalkan je dulu. Okay, tools-tools yang ada kat sini. Okay, ini box, boleh shape, lepas tu format, untuk format lah teks. Ini kita tak klik teks. Kalau kita klik teks ni dia akan keluar lah. Ini slide dia untuk tambah. Kita boleh ambil juga tool kat sini. Kat sini pun kalau kita klik dekat nombor 1 ni pun kita boleh tambah slide ataupun copy slide. Okay. Setakat ni untuk Google Slide, okay? Okay, cikgu. Okay. Lepas tu dekat sini pun kita ada ikon-ikon yang dah lagi senang lah, dia dah keluar. Daripada sini pun sama, boleh masukkan, tapi kita kena carilah. Dekat sini yang terus ada yang memang selalu kita guna untuk background. Okay, nak tukar colour. Dekat sini untuk layout. Okay, layout dia kita nak ubah. Okay, dekat sini juga pun ada nak bold ke untuk adjust dia punya form. Dekat sini banyak animation pun kita boleh masukkan. Okay, itu dia punya tools-tools lah yang kita boleh. Ni untuk kita nak ambil contoh. Kalau kita nak buat dekat sini pun kita boleh buat carta organisasi. Kalau kita nak buat ni, kita boleh shape-shape yang kita boleh ambil lah. Okay, dekat sini boleh ada round, ada boleh pilih lah yang mana kita nak. Okay, dekat dalam ni nanti kita boleh isi gambar. Tapi hari ni saya tunjuk je lah. Takut tak sempat sebab ada dua tajuk yang saya nak terangkan. Okay, ini untuk Google Sheet. Lepas tu saya nak masuk dalam Google Photo. Google Photo ni memang saya selalu guna sebab saya memang saya sebagai guru media, saya memang ambil gambar untuk program-program lah. Okay, sekejap. Mana? Okay, selalu saya ambil dalam Delima. Saya selalu guna buka Delima. Kalau selain Delima, kita boleh juga macam tadi, kita boleh pergi kat Drive. Dekat titik 3 ni, kita boleh cari kat sini ada Google Photo. Boleh cari ni, Google Photo ni. Okay, ataupun kita pergi Delima. Sekolah lain sama kan? Saya rasa college pun ada Delima kat ni. Ada Delima. Delima. Saya selalu keluar guna Delima lah sebab kita nak aktifkan Delima kan. Lepas tu kita dekat sini kita klik Google Photo. Okay, dekat saya punya Google Photo ni, saya memang selalu guna tak? Siapa guna kat sini Google Photo? Jarang. Jarang. Sebab kita tak tahu function tu kan. Tapi Google Photo ni seronoknya kita boleh share je link dengan kawan-kawan. Sebab kalau kita buat program, selalu ada orang dia masukkan dalam Google Drive. Dia masukkan dalam Google Drive, lepas tu dia sharekan dengan Google Drive. Okay, Google Drive ni kadang-kadang dia punya space tu, gambar tu dia tak fit. Dia memang ambil gambar asal. Jadi space tu dia akan jadi besar lah. Kalau dalam Google Drive ni dia akan dia compile sikit lah. Tapi kalau setakat untuk kita masukkan untuk laporan semua, dia tak pecah lah gambar dia. Saya seronok, saya suka guna ni sebab dia senang share dan orang boleh masukkan gambar dalam tu. Okay, pertama kalau kita nak create album, kita kena tekan tambah ni. Ini untuk buat album lah. Dekat album ni kita boleh tajuk ini. Okay lah. Sama juga GC 2025, senang nak tajuk. Lepas tu kita add gambar. Dekat sini saya dah ada gambar tadi yang saya dah masuk. Kalau kita ambil gambar dalam telefon, dia terus masuk backup. Okay, dalam telefon kita tu kita kena setting backup dulu. Okay, dia akan, tapi backup tu kita kena guna Google, saya akan terus setting. Kalau untuk sekolah ni kita guna yang MOE lah sebab dia punya space banyak. Kalau yang sendiri kena belilah. Sebabnya ialah kalau kita guna untuk aktiviti ni memang banyak gambar. Okay, dia akan terus backup dan dia terus keluar dekat kita punya album. Dia setting barulah kita. Kalau tak ada kat sini kita boleh contohnya kita download dulu dalam komputer. Kita boleh search dekat komputer ni.
Okey, dekat sini carilah kalau foto, kita pergi, saya simpan gambar dalam, kira contoh saya simpan dalam ni gambar sekolah, ambil lah dekat sini. Sekolah, gambar sekolah, kita boleh ambil kat sini. Contohlah ini satu. Kita boleh download semua pun boleh. Kalau internet banyak, contoh dari sini satu. Kalau okey dah. Lepas tu yang dekat sini kita boleh tambah lagi gambar dekat sini, ambil add gambar. Lepas tu kita ambil gambar yang ada dalam backup telefon. Sekejap ya. Yang gambar dalam backup telefon. Ini saya sebab dah banyak saya guna, memang banyaklah gambar dia. Okay. Yang ni yang tadi yang terbaru, yang dah terus backup sebab saya ambil gambar dalam telefon, memang dalam backup. Kalau saya ambil gambar dalam kamera, saya masukkan dulu dalam komputer dan terus download melalui tadilah ses komputer ni dan dia masuk. Okey, dekat sini kadang-kadang gambar tu dah banyak. Okey. Sekejap saya share dulu gambar ni. Dekat sini button share ni kita boleh share. Saya share dekat dalam ni. Sekejap ya. Kak Anis tolong masukkan dulu jap. Okay, kejap. Okay. Cikgu boleh masuk dalam tu. Tapi saya tak pasti, kalau yang tak pernah buka tu mungkin dia kena setting sikit lah. Okay. Dekat sini, kalau kita nak cari gambar yang dah banyak tu, kita boleh pergi dekat sini. Check ni, kita boleh view. Dekat sini dia akan keluar. Bila tarikh dia kita keluar, lepas tu kita boleh cari tajuk dia, kita boleh type tajuk dia. Lepas tu kita boleh setiap aktiviti yang kita buat untuk tahun 2005 kita boleh buat tajuk dia sekali. Kalau dekat sini, kalau ini kita tutup, dia akan keluar semua ni. Contoh yang saya dah ada album dalam ni. Kita nak cari dekat sini lah album. Kita pergi kat album ni. Banyak album yang saya dah buat. Contohnya saya ambil gambar ni. Okay, pra. Macam ni dia dah banyak gambar dekat sini. Okay. Kita boleh buka kat sini. Kita boleh tengok tajuk dia bila kita masuk. Okay, yang nanti kita nak share, kita boleh share lah kat sini. Itu contoh yang gambar sebelum ni lah. Okay, saya dapat akses, saya boleh tengok. Okay. Mana tadi saya. Ini dia dah banyak. Macam saya ni sebab dia setting bukan ikut yang terbaru. Jadi dia kena cari balik yang saya tadi. Okay, boleh search. Saya tadi buat GCT kan. Ni. Okay. GCE saya tulis tadi. Okay, salah ni. Okay, foto. Sekejap. Cikgu Zarina, Cikgu Iriani tanya, kalau nak delete gambar, kita kena delete dekat Google Photo atau phone? Adakah effect? Kalau kita dalam phone, kita boleh delete, dia tak hilang. Jangan kita delete dalam backup ni. Yang dalam ni. Ni yang backup ni. Yang ni kita tak boleh delete. Kalau delete yang ni, dia akan hilang dekat dalam tu. Tapi dalam phone kita boleh buat setelah kita backup. Jadi memory phone tu dia selamat lah. Selalu kan cepat full kan. Jadi kita backup. Gambar tu kita backup siap-siap. Tapi kita pilih lah kalau sebab satu, kita punya MOE ni kalau kita pencen dia akan tutup. Kalau sebelum pencen tu, kalau kita tak sempat nak backup gambar-gambar yang kita sayang, kita boleh bagi tahu admin supaya kita backup dulu, nanti baru dia boleh dia tutup. Sebab ini bukan hak kita. Kalau kita pencen lah, kalau kita ada gambar-gambar kita yang kita nak simpan.
Yang ni untuk masa kita kerja kita boleh simpan. Itu je lah masalah dia sikit. Okey, kat sini. Okey, tadi contohnya saya dah ambil yang ni, kita done. Okey. Ya, cancel. Mana tadi? Okey, yang ni. Kalau kita nak delete kat sini pun boleh. Itu nanti saya akan terangkan kemudian lah. Okey, yang ni banyak lagi benda yang kita boleh buat dekat dalam ni. Kita boleh edit dia. Dekat sini kita boleh edit. Okey, lepas tu kita boleh nak sharekan gambar ni. Okey, tapi boleh buka tak? Saya nak tanya dulu, boleh buka tak? Boleh kongsi tak link ni? Boleh masuk tak? Boleh. Boleh. Okey. Dekat sini pun kita boleh tengok, kita boleh komen gambar orang tu. Okey, dekat sini itulah kalau kita nak Google foto. Sekarang ni kita nak tadi dekat Google Slide tadi kita nak gunakan Google Foto ni melalui Google Slide tadi. Sekejap ya. Yang ni. Okey, macam mana kita nak gunakan Google Foto tu dalam ni? Okey, kita pergi dekat insert ni, pergi kat image, pergi kat drive and photo. Dekat sini, ini gambar yang dalam drive kita. Tapi kan kita nak ambil dalam Google Foto. Okey, kat sini. Dekat sini dia ada gambar yang kita backup. Tapi kita dah ada album, kita pergi ke album. Dekat sini tadi album yang kita tadi banyaklah album yang semua dia akan keluar kat sini. Kita pilih lah yang kita dah ni sekarang kita tadi yang kita buat ini GCT. Okey, kita buka. Okey, kita pilih. Klik sekali je. Lepas tu kita boleh adjust kat sini, kita boleh crop. Okey, kita nak letak. Okey. Kita nak crop, kita tekan yang ni lah. Dekat icon crop. Okey. Okey. Kita nak kecilkan dia. Kita nak susun, kita boleh susun dekat mana dia senang. Lepas tu kita nak tambah gambar pun boleh. Ini tadi saya terklik 2 kali. Okey. Dia kadang-kadang dia adjust sendiri. Jadi kita boleh adjust mula. Okey. Lepas tu dekat sini juga kita boleh edit juga gambar. Okey. Dekat dalam format ni. Kita nak terangkan gambar ke dekat adjustment. Okey, kat sini kita nak cerahkan ke. Okey. Maksudnya dalam satu tempat ni kita boleh buat macam-macam. Macam-macam nak adjust gambar ni lah. Nak terangkan, nak tambah gambar, nak delete. Teruskan Cik Zarina. Okey. Sorry lah kalau cepat sangat. Nanti kita lepas ni kita lagi terperinci sikit lah. Lepas tu kalau ada apa nak tanya esok lah kita sambung besok. Hari ni ada lagi masa. Okey. Ini untuk adjust gambar. Kita boleh tukar, nak tarik kat mana. Kita boleh. Lepas tu kalau kita nak tambah slide ni. Okey, kita boleh duplicate. Lepas tu kita nak tukar dia punya bahan. Kita boleh delete je. Okey. Tulisan pun sama. Yang ni kita dah tak nak, kita boleh delete. Ataupun kita nak terus tukar, nak buat isi lain. Delete sahaja. Tekan delete. Okey, untuk kongsikan slide ni. Sorry. Buat live ni. Okey, tadi dah delete. Ini satu lagi. Okey. Nak kongsikan dengan rakan-rakan, itu nanti kita sisi kedua lah. Dekat sini kita boleh share. Dia sama juga dengan Canva. Kalau kita nak buat aktiviti kat dalam ni, kita nak share dengan kawan-kawan, dengan mood student ke, kita boleh share lah dekat sini. Nak tambah dengan siapa, design, macam tu. Okey, setakat ni ada pertanyaan? Okey, faham. Boleh dapat tak apa yang saya nak sampaikan? Okey.
Setakat ni Dapat okey? cikgu. Okey. Ada soalan apa-apa? Ada apa yang rasa nak saya tambah ke? Kalau ada yang lagi memang mahir dalam ni pun kita boleh kongsikan. Sebab mungkin saya ada benda yang saya tak sampaikan, orang lain tahu. Pun boleh. Kita boleh sharing-sharing untuk kita simpan. Cikgu Zarina, kita simpan untuk sesi esok. Okey, so lepas ni ada lagi 4 sesi. Okey. Okey. Saya ada share Google Form untuk kehadiran maklum balas slot 1 dan slot Cikgu Zarina. Okay. Siapa yang semua yang ada dalam ni boleh isi, kongsikan maklum balas. Okey, saya stop dulu ya. Boleh? Okey. Sekarang tadi ada maklum balas tu dia masuk. Tak ada ni kak. Boleh buka tak yang saya punya? Okey. Saya punya boleh buka link saya? Takut macam tadi tak boleh buka. Okey, dua-dua link boleh buka ke? Okey semua. Okey. Untuk sesi yang kedua esok sama waktu yang sama. Okey, masih sekali lagi saya dengan Cikgu Anis. Lepas ni sesi kedua saya akan kongsikan amalan baik. Untuk bukan saya akan kenalkan yalah amalan baik dan tools-tools dalam Google Foto dan juga Google Slide dengan lebih terperinci. Okey. Okey, itu saja untuk dari saya. Terima kasih Cikgu Zarina atas perkongsian pada slot kedua. Terima kasih juga buat semua rakan-rakan guru yang sudi hadir pada malam ini. Alhamdulillah, dan semua orang saya harap dapat kongsikan maklum balas buat penambahbaikan kami. Terima kasih banyak-banyak semua cikgu. Jangan lupa waktu yang sama. InsyaAllah malam esok sehingga hari Jumaat. Nak end dah ke? Ada lagi sikit masa ni? Ada lagi sikit masa. Cikgu MK boleh nak tambah apa-apa Cikgu MK pesanan? Okey, alhamdulillah. Tanya Cikgu Ani, Cikgu Zarina untuk task yang pertama. Okey, cikgu-cikgu yang menyertai peserta so far seronok ke, tambah ilmu, perkongsian daripada Cikgu Zarina dengan Cikgu Anis. Okay, harapnya dapatlah kita memberi sokongan kepada bakal kita punya Google Certified Trainer. Okay, tajuk yang menarik yang mereka pilih dan saya pun akan terus menyokong untuk slot kedua, slot ketiga sampailah slot terakhir dan kita semua terus menyokong calon Google Certified Trainer kita untuk cohort November sampai ni lah, dan mereka juga bersemangat untuk menyelesaikan task yang kedua. Okey, tahniah Cikgu Zarina, Cikgu Anis. Okey, jangan lupa Cikgu untuk kita terus sokong untuk pembentangan tajuk kedua, ketiga, empat, kelima. Okey, dan insyaAllah saya juga akan bantu wawarkanlah untuk penyertaan daripada rakan-rakan guru yang lain. Okay, kembali pada Cikgu Anis dengan Cikgu Zainal selaku pembentang kita sesi pertama ni. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih kerana sudi hadirlah dalam perkongsian ni. Okey, saya pun minta maaf sekiranya ada sangkut-sangkut sebab ni pun pertama kali saya buat. Yang lain tu kita ada buat, kalau ada apa-apa kita buat penambahan baik lah melalui Google Link tadi, Google Form. Okey, itu saja. Kak Anis. Terima kasih juga kepada semua yang sudi hadir pada malam ni memberi sokongan.
Dan teruskan beri sokongan kepada kami sehingga ke hari Jumaat ni, insyaAllah, dan doakan kami dapat menghabiskan tugasan yang diberikan dan dapat memberikan bimbingan berterusan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya tutup dulu ya rekod. Okey. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi bulan esok.